Dalam satu vlog ni saya dah kumpulkan semua tempat yang wajib pergi kalau datang Istanbul. Istanbul pernah jadi satu pusat empire dunia yang paling kuat waktu zaman dulu, yang telah ditakluk oleh seorang putera sultan yang berumur 21 tahun. Jom kita explore. Hello, good morning everyone. So sekarang kita berada dekat Istanbul for day 1. So vlog ni khas untuk Istanbul punya vlog. Saya akan vlog tempat mana yang menarik untuk korang visit kat sini. Kat sini jalan raya dia agak bahaya sebab kereta dia sangat laju. So you guys kena extra careful. Tengok kereta belakang saya ni. Cincah. Laju gila guys. So korang kena hati-hati. Ni jalan dia macam berbukit sikit. So untuk yang nak DIY, ada orang tua tu macam tak sesuai. This is the city. Suhu semasa 6 degree Celsius. Jalan agak bukit. Ini adalah trik DIY. Dalam vlog ni korang akan tengok saya tunjukkan tempat menarik dekat Istanbul. Now we are heading to the Blue Mosque, Masjid Biru. Saya pergi musim winter tau guys. So memang sejuk. Nampak tak asap keluar dari mulut saya? Di akhir Februari. Dan nak habis winter dah. We want to record our reaction. Tadi tak sempat, macam dah terlepas reaction tu. So kita akan recreate balik reaction kita tadi waktu mula nampak Blue Mosque. Let's record our reaction. Bila kita first time nampak Blue Mosque. Sekarang kita on the way ke Blue Mosque. Lagi 2 minit. Depan ni je. Dari mana? Kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Okay. Pasal ni lah. Mana weh? Oh my god, cantiknya. Tadi aku lompat macam ni lah. Guys, cantik guys. Tengok. Diorang tak tengok lagi. Okay. 1, 2. Tada. Cantik ya guys. Sekejap, korang tak nampak lagi dari dekat. Kita kena ke dekat. Jom. Kita akan gerak dekat. Oh my god. This has been a dream. Sedang lama nak datang sini. Oh my god. Okay guys, so sekarang kita berada di salah satu landmark paling famous dekat Istanbul, iaitu Blue Mosque, atau nama sebenarnya Sultan Ahmet Mosque. Masjid ni siap dibina tahun 1616 lah, yang dibina oleh Sultan Ahmet I. Waktu tu beliau baru berusia dalam lebih kurang 19 tahun tau. Sangat muda. Waktu tu Empire Uthmaniyah dia tengah jalani satu zaman yang agak tough lah. Jadi Sultan Ahmed ni dia nak bina sebuah masjid yang melambangkan kekuatan dan juga keagungan Islam waktu Empire Uthmaniyah. So apa yang membuatkan masjid ni ikonik? Sebab dia ada 6 menara tau, kalau korang perasan. Tapi waktu zaman tu kebanyakan masjid ada 4 menara je. Jadi reka bentuk ni dia agak kontroversial sikit lah, sebab diorang kata dia macam bersaing dengan Masjidil Haram dekat Mekah yang ada 6 menara waktu tu. So nama Blue Mosque ni sebenarnya bukan nama rasmi. Orang Turki panggil masjid ni sebagai Sultan Mehmet Kami. So nama Blue Mosque ni datang daripada sebabkan ada lebih daripada 20,000 jubin iznik yang warna biru yang hias dekat bahagian dalam masjid ni, menyebabkan dia nampak macam Blue Mosque. Yang menariknya, masjid ni masih lagi digunakan sampai hari ni tau untuk orang datang sembahyang. Jadi walaupun berjuta-juta pelancong datang setiap tahun, dia still berfungsi sebagai rumah ibadah lah untuk orang umat Islam solat. So waktu saya masuk je, lepas pintu gate untuk tengok, ya Allah, you guys tengok, lawa sangat tau. Walaupun ada construction sikit dekat tepi tu. So sangat menenangkan. So kalau nak masuk, korang kena buka kasut. Kasut tak boleh bawa masuk dalam. Obviously it is masjid kan. So actually Blue Mosque ni terletak betul-betul dekat depan Hagia Sophia. So dia dekat dalam satu kawasan je. So kalau korang datang dekat Blue Mosque, wajib tengok Hagia Sophia sekali at the same time. So tak adalah membuang masa korang datang banyak kali kat tempat ni. So this is the interior design of this mosque. Mana kucing dia? Bosnya aku sini. Solat ke tak? Solat. Marah. Sini lah. Cute lah. Tak. Alamak, dia cakap. Kau nak ke? Aku nak ni satu. Aku beli satu dan tak aku. Dia bagi kita 4 keping 100 lira. Bagi saya okey lah. Cantik kan?
Kalau satu postcard 30 lira dia jual. Boleh jangkit. Tengok kucing Turki guys. Anyang. Weh, alah dia lari. Gemuk pula tu. Okay, so sekarang kita berada dekat Hagia Sophia. Salah satu bangunan yang paling bersejarah lagi-lagi dalam dunia Islam. Yang buatkan Hagia Sophia ni sangat special sebab bangunan ni dah berdiri hampir 1500 tahun. Bayangkan waktu bangunan ni siap dibina, banyak negara yang wujud hari ni pun belum lagi terbentuk tau. So memang sangat lamalah bangunan ni. So bangunan ni asalnya adalah sebuah gereja, tapi hari ni dah menjadi sebuah masjid selepas Sultan Muhammad Al-Fatih tawan kota Istanbul, ataupun dulu kita panggil kota Konstantinopel. So saya akan cerita panjang lagi detail tentang sejarah yang tu. Sebelum tu sekarang kita nak beratur. Okay, sebenarnya kita orang ingat nak masuk Hagia Sophia kena ada tiket, tapi rupanya tak perlu ya guys. So yang sekarang ni kami beli tiket, rupanya itu adalah visiting area. Maksudnya area di sekeliling Hagia Sophia yang korang boleh tengok. So cold, huh? Okay. So cool. 1,000. Wait. 1,200. How much more? Macam tu je aku keluarkan Dia kira. Okay. Hai. Okay. So tanpa kita orang tahu, rupanya bernlah duit kita orang sebanyak RM325 sebab nak pergi tengok visiting area sekitar Hagia Sophia sahaja. Bagi saya tak berbaloi lah sebab mahal, and then tak ada apa yang menarik pun dekat sekeliling tu. Inilah museum dia. So rupanya nak masuk Hagia Sophia, bila kita masuk tu diorang tak minta tiket pun, and we find out that actually it is free to go inside Hagia Sophia. So inilah area visiting area dekat sekeliling Hagia Sophia yang korang boleh tengok. But we don't really satisfied lah dengan duit yang kita orang dah spend tu, sebab bagi saya tak berbaloi lah. 325 tu lebih baik korang tengok dekat area-area lain. So yang ini pula dia adalah museum 3D yang kita masuk. Lepas tu dia ada bercerita lah tentang macam mana dulu zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ditawan kota Konstantinopel tu. So dia ada bagi satu recording audio, and then bila masuk dalam tu dia ada 3D punya museum, tapi tak boleh record ya guys. So inilah waktu kita orang nak masuk dekat dalam Hagia Sophia ni, tak ada sebarang tiket diperlukan pun, dia adalah free. So saya nak bagi nasihat ni lah to all. Kalau korang nak pergi Hagia Sophia, tak perlu spend duit RM325 untuk 2 orang lah, okay? So kita sambung balik cerita saya tentang Hagia Sophia. So actually selepas Sultan Muhammad Al-Fatih tawan kota Konstantinopel tahun 1453, barulah Hagia Sophia ni dah diubah menjadi masjid. Dulunya dia gereja. Sampai sekarang orang memang penuh solat dekat dalam ni. Yang menariknya, dia menjadi saksi kepada perubahan empayar agama and also tamadun selama beratus-ratus tahun. Dia bukti yang Malaysia pula, yang umat Islam pernah berjaya waktu dulu. So waktu masuk dekat dalam ni ada rasa macam bangga tau. I'm proud to be a Muslim. And then kalau korang tengok ada kubah besar dekat atas ni, memang susah nak percaya macam mana arkitek zaman dulu boleh bina kubah besar tu tanpa teknologi moden. Waktu zaman kubah Hagia Sophia tu dia anggap sebagai antara keajaiban engineering dunia. Gel burada çıkış yok hadi. Nereye çıkacağım?
Tanpa sedar, tiba-tiba petang tu Istanbul turun heavy snow. So kami berdua sangat excited because it is not expected in the weather punya meteorology. Tak ada siapa pun yang tahu hari ni akan ada heavy snow. We are so excited, enjoying our first heavy snow ever. Sebelum ni saya pernah enjoy snow but not as heavy as this one. Semua orang yang tengok video ni, one day korang dapat rasa juga to be in this place dengan heavy snow macam ni. I really hope one day semua orang yang tengok video ni akan rasa snowfall juga. It's very rare to snowfall in Istanbul. We don't expect this one. Sebab saya tengok suhu dia lebih I like suhu dia macam bukan snow pun, but it happens. It's snowing. It's snowing. Saya harap semua orang tengok video ni korang akan dapat rasa snowfall juga one day. Siapa-siapa yang dah pernah rasa, because so lucky. This is like heavy snowfall in Istanbul. Sangat sejuk. Saya tak pakai puffer jacket, saya just pakai trench coat. This is for autumn actually, not winter. Tapi alhamdulillah saya okay. Saya boleh tolerate with this kind of weather. Oh my god. Oh my god, alhamdulillah, masya-Allah. Hello, good morning everyone. So hari ni adalah hari kedua kita dekat Istanbul. Sekarang pukul 9. Kita on the way nak ke metro station sebab kita akan pergi ke Taksim Square by using metro Yenikapi. Setakat ni semua yang okey. Cuma sejuk. Okay, semalam snow kan, kita main snow. Tapi alhamdulillah tak ada mak apa semua. Kulit saya tak kering macam teruk macam saya kat Korea hari tu. Kering teruk kan. Tapi yang ni tak. Okay, so kita dah Uber sekarang. Uber boleh pakai. So korang download lah Uber siap-siap dari Malaysia. Korang boleh pakai kat sini, bayar cash korang ni. Ataupun korang nak pakai card, nak bayar pakai card, boleh pakai Wise. B-Taxi kena pakai nombor telefon Turkey. Ataupun nombor telefon Malaysia pun boleh. Cuma OTP tak masuk kat kita orang. So boleh download B-Taxi kat Malaysia siap-siap kot. Macam OTP tu masuk kan kat nombor Malaysia. Kat sini lah. Macam kita orang beli kad kat Malaysia. So tak boleh download B-Taxi tu. Tak boleh guna B-Taxi. Okay. Kat Malaysia. So kita orang both hari ni ada spek. Dapat kan? Di bawah. Okay, untuk ke Taksim, kalau kita ambil metro around 25 minutes dah sampai lah. Tapi kalau korang ambil taksi lebih kurang 15 minit bergantung pada trafik dah sampai juga. So Taksim ni adalah kawasan yang paling moden dekat Istanbul and also paling happening. Dia terkenal dengan shopping, coffee and dessert spots, nightlife, street performance, kawasan bandar yang lebih moden lah. So tempat yang paling famous Taksim Square.
Dia jalan panjang yang penuh dengan kedai-kedai, restoran, tram merah, ikonik yang orang berjalan hampir 24 jam. So dekat sini pun, tiba-tiba we experience another heavy snow in Taksim. So it is also as unexpected. So kami enjoy je lah, walaupun agak susah nak berjalan sebab heavy snow. But yeah, here we are enjoying our snow. Wow. Okay, sorry. Jangan sentuh aku ada wuduk. Satu benda yang best dekat Istanbul ni kan, ataupun Turkey, sebab kita senang nak cari tempat untuk solat. Tu antara benda yang best lah. So actually ni masjid yang ada dekat Taksim, area Taksim Square. Masjid ni agak berbeza sikit sebab sesuatu dia pelik sikit. Dia macam ada bilik-bilik untuk umat Muslimah. Yang kat bawah tu tempat lelaki solat. Okay, perempuan dekat bahagian atas tapi dekat bahagian bilik. So ni saya solat dekat dalam ni lah. Okay, so sekarang kita berjalan-jalan dekat sekitar kawasan Taksim Square. Korang boleh nampak dekat sini ada banyak juga hotel-hotel, banyak juga kedai-kedai, and jalan dia berbukit. So memang bila korang dah berjalan dekat sini, korang punya stamina akan meningkat lah. So actually kawasan Taksim ni bermaksud, okay, Taksim ni maksud pengagihan ataupun pembahagian. Sebab apa tahu kita panggil Taksim? Sebab kawasan ni dulu-dulu pernah jadi pusat pengagihan air lah dekat seluruh bandar Istanbul. Sebab itulah sampai sekarang kita panggil Taksim. So korang boleh nampak kan, jalan dia berbukit. So memang kena stamina kuat lah. Okay, so kalau korang nampak yang ni kan, ni kita naik tram tau. Dia macam metro tapi sebenarnya dia dekat atas jalan darat, atas tar. So kita panggil tram. Memang dekat jalan raya tu ada rail spesifik khas untuk tram ni. Best lah bagi saya sebab senang. Dengan tram korang boleh bergerak ke mana-mana sekitar bandar Istanbul. So ni suasana malam dekat Taksim. Itulah tram warna merah yang tu. Malam pun heavy snow juga. Hello guys, so hari ni adalah hari ketiga kita dekat Istanbul. Kami masih lagi kat hotel. So actually hari ni kita akan gerak ke Antalya naik flight. Tapi before tu kita nak jalan dulu dekat area Istanbul. So sekarang kita berada di Topkapi Palace. So basically palace ni dibina selepas Sultan Muhammad Al-Fatih takluk kota Konstantinopel. Dia macam pusat pentadbiran macam tu lah. Dia bukannya satu bangunan je tau. Dia sebenarnya satu kompleks yang besar. Ada courtyard, taman, bilik kerajaan, dapur istana. Tapi masalahnya untuk masuk dekat dalam palace tu, korang kena bayar sebanyak RM370 lah. Bersamaan dengan 2,750 Turkish lira. Waktu ni kami dah di hujung-hujung trip yang mana duit pun tak banyak. So kami decide untuk tak masuk lah. So gambar-gambar video-video ni semua berada di kawasan luar palace tu. So kita orang tak masuk dekat bahagian dalam. But then dalam istana ni ada satu view yang korang boleh nampak Selat Bosphorus tau. Laluan air yang pisah ke Europe dengan Asia. So sebab itulah lokasi palace ni sangat strategik.
Okay guys, so sekarang kita berada dekat dalam yacht. Macam private yacht jugalah sebab saya rasa 20 orang je dalam satu yacht yang besar ni. Look at the view. Kita ada Ainin. Tada! This is our yacht. So Ainin kat belakang. Kat sini ramai orang datang untuk berbulan madu. Saya tak nak cakap bahasa Inggeris, nanti orang faham. Kita orang je yang datang untuk apa? Bersantai. This is our last day in Istanbul sebab esok kita akan balik Malaysia. Kita akan fly balik Malaysia tapi kita ada transit dekat Oman. So nanti ada vlog Oman juga, okay? Okay, ni adalah makanan-makanan kita. Ni macam baklava tapi saya mabuk laut sekarang ni. Darina tahu aku mabuk laut. Ada kacang-kacang, baklava. Kita try rasa lah ya. Okay, this one baklava. Okay, kat sini orang yang bukan Muslim, diorang hidangkan arak. Kita makan. So macam itulah trip kita ke Istanbul. Actually trip ni pecah-pecah-pecah sebab kami travel ke banyak juga tempat dekat Turkey ni. And kami patah balik ke Istanbul. So sementara nak ke tempat lain lagi, kami travel sikit-sikit dekat Istanbul. So tamatlah sudah trip kita 4 hari dekat Istanbul. So hopefully you guys enjoy vlog ni. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below. Next vlog saya akan share kat korang food hunting dekat Istanbul. Okay, stay tuned. Bye bye.